Korang hati-hati beli spare part kereta sendiri. Jangan sampai kena tipu beli barang tiruan. Ada cara macam mana korang nak bezakan barang tu ori ataupun barang tu tiruan. Cara yang pertama dia, korang boleh tengok harga. Kalau harga dia tu terlalu bagus, terlalu murah, macam tak logik je harga dia, selalunya memang fake lah. Korang janganlah beli, janganlah percaya dengan harga macam itu. Yang kedua, korang boleh tengok holographic stiker dekat packaging dia. Kalau holographic stiker barang ori, dia akan berkilat dan dia akan nampak jelas efek 3D dia, berbanding barang fake yang holographic stiker dia pudar dan nampak flat je, dia tak nampak sangat 3D effects dia tu lah. Lepas tu kadang-kadang packaging barang fake ni dia lagi menarik daripada barang original tau. Macam contoh belt daripada Toyota Lexus ni. Yang original dia cuma ikat dengan kabel tight ni je, tapi yang fake ni siap ada kotak dekat tengah. Kan nampak lagi menarik tu kan. Ataupun cabin filter ni. Yang ori dia masukkan dalam kotak tu je. Yang fake ni dia siap ada plastik lagi dalam kotak tu. So dia buat kita rasa yakin lah yang macam barang tu barang ori lah. Padahal bila tengok cabin filter tu sendiri ada made in China. So dah tahu barang tu bukan barang ori, barang fake. Benda-benda spare part yang aku cakapkan tadi, benda yang selalu korang kena ganti dekat kereta tau. Jadi kalau korang nak beli sendiri, hati-hati, perhatikan barang tu betul-betul ori ataupun fake. Kalau dah tersalah beli barang fake, pakai pula dekat kereta korang, memang takkan tahan lama. Kejap je pakai, lepas tu jahanam. Lepas tu nanti salahkan pomen, cakap pomen itulah, pomen inilah. Padahal korang yang beli barang fake. Jadi hati-hatilah, jangan rugi duit korang, kereta korang jahanam sebab semata-mata nak beli barang yang murah, tahu-tahu fake punya.